Tahu tak berapa harga emas pada hari ini? Ini dia. Harga emas telah pun naik kepada paras yang tertinggi di dalam sejarah, iaitu 463 per gram. Jadi tuan-puan, menyesal dengan emas ni dia ada dua. Pertama ialah menyesal kerana tak beli emas. Maksudnya tuan-puan nak asyik monitor harga. Dulu harga emas 200.5, tak jadi beli lagi sebab tuan-puan rasa harga emas itu mahal. Kemudian 1 gram naik kepada 300, tuan-puan tak beli lagi sebab tuan-puan rasa emas itu mahal. Kemudian harga emas naik lagi kepada 400, tak beli lagi sebab rasa mahal. 400.5, tak beli lagi sebab rasa mahal. Nah, hari ini 463 sudah untuk 1 gram seperti ini tuan-puan. Jadi tuan-puan, baiklah tuan-puan menyesal kerana beli daripada menyesal kerana tak beli. Sebab apa? Kalau kita menyesal kerana beli, sekurang-kurangnya kita ada juga emas di tangan. Tetapi kalau menyesal kerana tak beli, harga yang murah itu telah pun menjadi sejarah dan tidak dapat dikembalikan lagi. Ini tak lama lagi ni, harga emas confirm akan naik kepada 500 per gram. Sekarang 463 per gram tuan-puan. Nanti akan naik 500 per gram. Persoalannya, ketika harga emas naik 500 per gram, berapa gramkah yang tuan-puan ada? Kalau tak mula hari ni, akibatnya sampai bila-bila pun tuan-puan tak akan mula menabur emas. Ada saja duit yang tak nak digunakan dalam tempoh 2 tahun dan terdekat, tukar jadi aset bernilai emas 999, gold bar ataupun dinar macam ni. Kita jumpa dalam next video esok. Assalamualaikum.